wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon kepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nazlin Fahrizah binti Muhammad Nazrin Shah. Saya berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Agama Sri Aman yang terletak di Bandar Sri Aman, Sarawak. Kod sekolah saya ialah YCA 2101. Pada masa lapang, saya gemar untuk memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita dan melukis. Pada hari ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang berjudul Azul Wira Anak Laut. Novel ini diadaptasi daripada kisah sebenar yang dilalui oleh seorang pelajar tahun 6 yang bernama Azul. Novel hasil pena Hasan Omar ini sangatlah menarik dan syarat dengan pengajarannya yang boleh dijadikan iktibar di dalam kehidupan seharian, terutamanya kepada golongan pelajar. Novel terbitan K Publishing Sendirian Berhad ini diterbitkan pada tahun 2006. Novel setebal 116 halaman ini mempunyai sisipan kandungan sebanyak 10 bab. Ayuh, bersama saya kita mengamati dan mendalami cerita ini dengan lebih dalam lagi. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan Azul sebagai anak nelayan yang dihimpit kemiskinan. Sifat ketabahan, kecekalan dan jiwa yang kental untuk meneruskan persekolahannya sememangnya patut diteladani. Pada usia yang masih mentah, ketika rakan-rakan sebaya asyik bergelak tawa dan berlari riang, menikmati keindahan zaman kanak-kanak yang bebas daripada bebanan, Azul sebaliknya memilih untuk mendewasakan diri sebelum waktunya. Dia memikul tanggungjawab yang tidak sewajarnya ditanggung oleh seorang pelajar seusianya. Mengorbankan keseronokan demi tuntutan hidup yang jauh lebih besar daripada dunianya yang sepatutnya penuh dengan keceriaan. Azul nekat untuk membantu ayahnya memunggah ikan naik ke jeti setiap hari. Namun, keletihan bukanlah alasan baginya untuk berhenti. Dengan keazaman yang tidak pernah luntur, dia terus berbakti kepada ayahnya. Berusaha tanpa jemu demi memastikan dia mendapat mencari rezeki dengan harapan dapat meringankan beban keluarga. Cabaran terbesar bagi Azul bermula apabila ayahnya dan para nelayan yang lain tidak dapat turun ke laut bimbang akan ditahan oleh operasi Jabatan Perikanan. Tanpa sumber pendapatan, keluarga Azul mula dihimpit kesempitan. Namun, Azul bukanlah insan yang mudah menyerah. Berbekalkan kail dan jaring, dia turun ke muara, memancing ikan dan menjualnya kepada peraih, demi memastikan keluarganya tidak kelaparan. Hasil jualan itulah yang menjadi penyambung harapan bagi Azul untuk membiayai perbelanjaan sekolahnya. Walaupun menghadapi pelbagai dugaan, Azul tidak pernah berputus asa. Menggenggam harapan untuk menempuh ujian penilaian sekolah rendah dengan harapan dapat mengubah nasib keluarganya pada suatu hari nanti. Pahit akan manis akhirnya. Kemanisan akhirnya dikecapi oleh Azul apabila dia mendapat keputusan terbaik di sekolahnya, iaitu 5A dalam ujian penilaian sekolah rendah. Terdapat banyak pengajaran yang boleh kita jadikan iktibar dalam novel ini. Nilai bertanggungjawab ada diselitkan di dalam novel ini yang seharusnya dilaksanakan oleh semua pelajar. Tabah, cekal dan sabar juga merupakan nilai yang diterapkan di dalam karya ini. Walaupun menghadapi pelbagai kesulitan, Azul tidak pernah berputus asa. Hidup di dalam dunia yang penuh dengan cabaran bukanlah satu tiket untuk kita mengabaikan persekolahan. Pada pendapat saya, novel ini memiliki gaya penulisan yang sangat menarik dan mudah difahami. Bahasa yang digunakan juga sangatlah dekat dengan jiwa pembaca.
Buku kecil yang memiliki 116 halaman ini mempunyai ilustrasi yang sangat menarik. Sisipan glosari pada penghujung halaman juga memudahkan murid seperti saya untuk memahami maksud-maksud perkataan yang digunakan di dalam karya ini. Kesimpulannya, novel yang berjudul Azul Bera Anak Laut ini mempunyai banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar. Ternyata, cabaran dalam kehidupan dapat diatasi dengan semangat juang yang sangat tinggi. Sekian, terima kasih.